pandangan ekstrim berunsur kaum dan agama, berbentuk hasutan yang boleh menyemaikan rasa benci serta berpotensi mencetuskan permusuhan sesama warga wajib dihentikan. Tindakan tegas lagi segera wajib diambil untuk menghentikan aktiviti mana-mana pihak, sama ada secara ucapan atau perbuatan, yang merancuni fikiran dan membakar emosi rakyat dengan mengeksploitasi isu-isu agama dan kaum. Bumi ini tidak boleh dibenarkan untuk disemai dengan rumpai-rumpai beracun yang boleh membunuh pohon perpaduan. Langit di negeri ini jangan sama sekali dibenarkan untuk diselubungi awan-awan berasid yang akan menghujani bumi dengan fahaman ekstremis berlandaskan perkauman dan berpaksikan agama. Tindakan segera polis diraja Malaysia pasca pilihan raya mengambil langkah-langkah preventif untuk menjamin ketenteraman awam merupakan tindakan yang tepat. Negara ini memiliki elemen yang begitu mudah dieksploitasi untuk mencetuskan anarki. Kerukunan perhubungan kaum yang telah diasaskan sejak era pra-merdeka dan terus dipupuk sepanjang era pasca merdeka tidak boleh diperjudikan kerana permainan politik yang berunsur meracuni fikiran dan membakar emosi rakyat.